Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita dalam Resno Channel. Okay, Abarin ada satu PC yang dah lama lah. So kali ni Abarin nak upgrade lebih sikit lah. Tak adalah yang paling latest punya spek, tapi up sikit lah. Di tangan Abarin ni adalah motherboard dan juga graphic card. Asus Sabertooth P67. Okay, nampak tak? Saya tertarik dengan mainboard ni sebabnya dia ada 4 slot DDR3. Maksimum dia support ialah 32GB lah. So boleh tambah 8888. Dan juga ada 8 SATA port, so boleh masuk banyaklah hadis ni. Mainboard ni juga boleh pasang 2 graphic card. So ini adalah PC Abarin. Ini adalah casing Cooler Master. Dulu waktu kat campus tu Abarin tembuk ni sendiri dia pasang transparent. So ambil makan masa yang lama dah lah untuk proses ni. So siapa yang tak rajin tu hantar kedai lah. Siapa yang boleh sabar tu buat sendiri. Rabuk tu pun. So hard disk Abarin 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hard disk. 4, 4, 2, 2 12 tera. Sistem 250GB. Mula kita bersihkan dulu habuk-habuk ni. Kipas Cooler Master. Okay, ini ada Asus B75M-A. So ini adalah mainboard yang Abarin dah pakai selama 15 tahun. Okay, ini adalah prosesor i7 3770 3.4 GHz Costa Rica. So ni adalah mainboardnya. So okay, cara-cara pemasangan dia kita boleh nampak ni arrow kat sini. Dia ada satu arrow dot dan kita kena lock dia. Okay, habis saja Abarin pasang prosesor i7 3770 ni. So Abarin nak pasang untuk bracket air cooler CR1400V2 Jonesbow. So ni adalah tapak untuk air cooler Jonesbow 2155. Kan dia punya extension bracket ni. Dah letak tadi bracket tu. Benda ni wajib pasang lah. Memang kena sapu lah. So untuk bagi balance dia, kita kena ikat kiri kanan lah. Okay, nampaknya dah siap. Makin berat motherboard ni. Tapi nanti dia akan jadi macam ni kan. Okey lah. Ini dia graphic card iSURIX AMD Radeon RX 5808 8GB. Tiga display port, 1 HDMI. Panjang tu, banyak letak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nampaknya proses untuk pasang graphic card dah selesai. So ni adalah RAM DDR3 1866 8GB. So kat tangan Abarin ni ada 4. So total ni adalah 32GB. Okey, nampaknya pemasangan kesemua hardware telah siap dipasang. Graphic card, mainboard, processor, juga RAM.
berat dia tahan ni. Ini rasanya ada 20 kilo rasanya.